Alamak. Yap. Dah. Tolong kamera ni dah. Kamera atas. Tak on ni. Dia tak on. Dah. Kena restart balik. Dah boleh? Tak smoking. Ya. Lens ni macam cantik lah. Ni lens yang original ni. Daripada tu, daripada apa nama dia? YL lah. Okay lah, cantik lah lens tu. Okay, dah. Thank you, Zaf. Test. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul bertemu kembali. Tuan-puan apa khabar, sihat ke? Tadi saya rehat kejap tuan-puan dalam 15 minit, jumpa je tim kejap menyembang dengan dia orang. Okey, tuan-puan jom. Seperti biasa, siapa yang baru masuk live kita tuan-puan boleh masuk setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 11 suku pagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh panggil rakan-rakan yang lain, boleh tap screen, boleh sharekan live kita tuan-tuan dan puan-puan. Jom ajak mereka untuk hari Rabu dan Khamis. Hari ni hari Rabu tuan-puan. Rabu dan Khamis insya-Allah kita akan sama-sama belajar bab tilawah. Kita dah pecahkan tuan-puan slot Iqra'. Nanti ada yang tanya, Ustaz, Iqra' bila mula Ustaz? Kita dah mula. Kita dah mula cik. Kita dah mula kakak, abang. Okey. Isnin hingga Jumaat jam 11 suku pagi. Tetapi kita pecahkan dia. Kita pecahkan dia tuan-puan. Isnin, Selasa, Iqra'. Rabu, Khamis, tilawah. Jumaat, tajwid. Kenapa Ustaz buat macam tu? Sebab kalau saya masukkan sekali harung tuan-puan dalam 1 jam ataupun 45 minit, tuan-puan tak cukup masa. Nanti saya terkejar tu, terkejar ni, dia jadi tak syok belajar. Okay? Kita nak belajar tuan-puan biar faham. Okay? Kita bukan nak kejar laju, kita nak faham. Jadi saya buat macam jadual sekolah tuan-puan. Isnin, Selasa, silibusnya apa? Rabu, Khamis, silibusnya apa? Jumaat, silibusnya apa? Kan? Mudah fokus. Tuan-puan jangan masuk hari-hari tertentu tau. Masuk setiap hari. Kecuali Sabtu Ahad. Sabtu Ahad saya cuti. Okay? Tuan-puan jom. Dah ready belum? Kita sambung muka surat 59, surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah Ali Imran, bukan Al-Imran. Okey. Tadi tanya sebab dah beli buku Iqra'. Boleh Puan Mariam. Puan Mariam belajar Isnin Selasa Iqra' kita Isnin Selasa. Tahu Puan Mariam Surah Ali Imran, bukan Al-Imran. Ali. Ali ni maksud dia keluarga. Okey. Dia bukan Ali, dia Ali. Surah Ali Imran. Juzuk berapa tuan-tuan? Juz'ul thalith iaitu thalithah, thalathah. Wahidun, satu, ithnani, dua, thalathatun, tiga, thalathah. Juz'ul thalith, juzuk 3. Punya detail Ustaz turun Ustaz ajar. Tak ada, ni perkongsian. Okey? Kan ada tengok juz thalith ni apa Ustaz?
wahid, isnani, thalithun, thalathah. Maksudnya juzuk 3. Okey? Boleh? Surah Ali Imran, juzuk 3, muka surat 59. Ni 59. Boleh? Dah buka tuan-tuan? Ayat 77. Nak tengok ayat tuan-puan, jangan tengok ni tau. Kalau kita nak sambung kat sini, ayat dia tengok belakang. Kita sambung kat sini tuan-puan, bukan ayat 76, bukan. Kalau tuan-puan sambung sini, nak tahu ayat berapa, maksud dia tengok belakang. Ini saya kongsikan. Saja saya kongsi. Saya tahu tuan-puan ramai yang dah tahu. Ni kot ada yang confused. Ayat bukan ayat 76 Ustaz. Tak. Nak tahu ayat berapa, tengok yang paling belakang. Ini tuan-puan, mula kat sini. Paling last sekali sini. Jadi ayat dia ayat 77. Boleh? Okey, bagus tahu juga bahasa Arab kan, alang-alang tak main affiliate. Boleh tuan-tuan? Ayat 77. Dah ready ke belum? Kalau dah ready tuan-tuan, tolong pula dah. Tolong tap screen, panggil rakan-rakan yang lain. Jom kita nak belajar ngaji sama-sama. Okey Saya zoom sikit. Okey, jom teman kita belajar sama-sama. Pelan-pelan kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut saya. Jangan tengok sahaja. Tuan-tuan, bila saya mengaji, tuan-tuan kena ikut. Jangan tuan-tuan tengok je tenung muka saya. Kat muka saya tak ada tulisan Quran, tuan-tuan. Tu cikgu-cikgu dulu selalu marah. Awak tengok muka saya, kat muka saya ni ada tulisan ke? Dia kata. Kan? Awak tengok whiteboard, tengok muka saya mana ada tulisan. Cikgu saya marah dulu macam tu lah. Melopong je kan. Tuan-tuan, jom ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Lepas tu saya suka tuan-tuan bila asing kan nak belajar ni, kita boleh fokus. A'udzu, huruf zal. Semalam belajar kan? Huruf zal keluar hujung lidah. A'udzu billahi huruf shin. Ta, bukan to. Jangan muncung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, jom sambung. A'udzu billah je 2 minit kan? Iyalah, kata nak tilawah. Tilawah memang kena baca macam tu. Laju-laju bukan tilawah, tu nama dah hafazan. Tilawah memang kena salah satu, tuan-tuan. Bacaan secara tartil. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah. Berhenti sini, tuan-tuan. Nampak? Berhenti sini. Nampak? Inna. Kenapa ditekankan, tuan-tuan? Kerana ada nun syaddah. Mana nun syaddah? Nun syaddah, nun sabdu benda sama. Mana syaddah, mana sabdu? Ini dia saya bulatkan. Nampak? Yang saya bulatkan, tuan-tuan, nama dia syaddah ataupun sabdu. Nun syaddah, nun sabdu, jawapan dia tuan-tuan dan puan-puan, formula dia wajib dengung 2 harakat. Tulis W wajib didengung 2H 2 harakat. Wajib dengung 2 harakat. Dengung tu macam mana, Ustaz? Dengung tu di khayshum, di hidung. Tuan-tuan, macam tu dengung. Kalau tuan-tuan baca ina, tak dengung. Ina, tak. Dengung mesti tekan rasa kayak khayshum. Khayshum tu hidung. Rasa kat sini. Cuba buat. Tuan-tuan, tilawah ni memang kena buat macam tu, tuan-tuan. Sebiji saya ajar, tuan-tuan. Sebab tu saya nak asingkan. Tuan-tuan cuba buat. 1, 2, 3.
rasa kat sini. Faham tak? Kalau tuan-tuan baca inna tak. Inna. Kalau mim sabdu pun sama. Imma. Mesti macam tu dengung. Sebab ada orang tanya saya tau. Bukan saya saja. Ustaz, apa beza dengung dengan tekan? Tu soalan dia. Apa beza dengung dengan tekan, Ustaz? Jawapan dia dengung ke hidung, tekan bukan ke hidung. Contoh, huruf ta sabdu, hatta. Tekan, hatta. Tapi ta bukan dengung. Mana ada orang baca hatta? Tak ada dah. Faham? Hatta tak ada. Orang tekan hatta. Dapat? Boleh? Clear tak teman? Itu beza tekan dengan dengung. Dengung rasa kat khayshum. Khayshum tu hidung. Ni Pasal berkotak-kotak kat hidung tu dengung. Boleh? Lepas ni praktis tuan-tuan. Wajib dengung 2 harakat. Nalladhi. Tuan-tuan, ini nama dia adalah alif wasal ataupun hamzah wasal. Abaikan. Dia tak wujud apa-apa. Tuan-tuan lompat kepada lam. Lam ada tanda sabdu. Nampak? Lam ni tanda sabdu. Geleng-geleng kepala Ustaz nak dengungkan ta. Tak ada, sebab ta mana ada dengung. Faham? Ta tak dengung kat ni Yang dengung hanya mim dan nun sabdu sahaja. Selain daripada tu tak ada dengung. Nampak tuan-tuan? Macam lam ni. Lam ni lam sabdu. Ustaz ni dengung lah Tak. Dengung nun dan mim sabdu sahaja. Selain daripada tu bersabdu tekan. Apa beza tekan dan dengung? Dengung kat hidung. Tekan tu hanya masuk, pergi kat huruf tu, lepas tu tekan sikit, keluar balik. Contoh. Nalla. Nal. Tekan kat lam tu. Nalla. Nampak? Ibarat dia ada 2 huruf. Nalladhi. Mana ada nal? Tak ada. Faham? Sebab dia bukan dengung. Dengung kat sini sahaja. Boleh? Innalladhi. Tengok mulut saya. Tengok lidah. Nalladhi. Nampak? Huruf Zal. Faham? Ni tim saya budak-budak belajar sekali tuan-tuan. Okey, tu dapat tahsin sekali tuan-tuan. Innalladhi. Bukan Z tau. Ramai tuan-tuan bila saya dengar baca Nallazi. Dengar bunyi Z tu. Z tu huruf Zai. Ini huruf Zal. Boleh? Innalladhi. Oh, maknanya dengung hanya untuk huruf nun dan mim syaddah saja ya Ustaz? Bukan. Maksud saya, nun syaddah, mim syaddah, dengung. Ada dengung lain tuan-tuan? Nanti kita belajar kat ni ya. Cuma saya nak bagi tahu. Yang bersabdu, nun dan mim syaddah sahaja. Nun dan mim sabdu. Nun dan mim syaddah. Sabdu syaddah mana sama? Nun sabdu, mim sabdu, nun syaddah, mim syaddah. Syaddah tu maksud dia benda yang sama dengan sabdu. Sabdu syaddah sama. Okey? Nun dan mim ada nampak sabdu atas dia, dengung. Dengung kat sini. Boleh faham kat ni? Ada lagi dengung ke Ustaz? Ada lagi dengung. Tapi kita fokus sekarang ni dekat nun dan mim sabdu. Boleh? Jumpa ayat lain kita baca sama-sama. Boleh tak kat ni? Clear tak teman? Okey, faham Ustaz. Bagus. Mesti kena dapat tau. Tak dapat saya ulang sampai dapat. Baik. Nalladhi. Keluar ujung lidah sikit tuan-tuan. Kenapa zi panjang? Tuan-tuan tengok sini. Sebab ada ya kosong. Tulis tuan-tuan macam saya tulis. Nanti boleh praktis kat lagi. Saya tak ada dekat rumah tuan-tuan dan puan-puan 24 jam. Yang ada kat rumah tuan-tuan dan puan-puan
adalah diri tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tulisan yang saya ajar, tuan-puan ikut, tuan-puan buat, tuan-puan salin, tuan-puan tiru, boleh kekal dengan tuan-tuan dan puan-puan 24 jam. Faham? Okey, jom. Zi, dua harakat. Na yashtaru. Tuan-puan, satu saya nak bagi tahu. Huruf shin jangan lantun. Perasan tak? Ramai kadang-kadang orang baca yashtaru, yashtaru. Dengar betul-betul. Yashtaru. Betul tak? Yo. Saya tahulah. Innal ladzina yashtaru. No. Berhenti betul-betul tuan-puan, anginkan. Betul saya lah tu. Tak apa, hari ni betul kan Kak Nur Mai Hishah. Dah berubah dah. Alhamdulillah. Innal ladzina yashtaru tengok mulut saya. Yashtaru. Kenapa huruf panjang? Waw kosong, dua harakat. Siapa baru follow saya mungkin pening. Kosong tu apa Ustaz? Kosong tu maksudnya dia kosong daripada segala baris. Baris atas tak ada, baris bawah tak ada, baris depan tak ada, segala baris tak ada. Kosong je dia tuan-tuan. Maka kita panggil dia waw kosong. Yashtaru nabi ahdillah. Bi'ah. Bukan bi'ah. Ni gulung. Hasim, simpul. Boleh? Bi'ahdillah. Yashtaruna bi'ahdillah. Boleh? Kalimah apa ni tuan-tuan? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah iaitu kalimah Allah. Kalimah Allah sebelum dia baris bawah. Nampak ni? Baru pertama kali dapat ikut. Fahamnya cara Ustaz ajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Halimatun Akma. First time ke Kak Halimatun follow saya? Okey tak? Kalau tak okey saya mengajar bagi tahu. Tapi minta maaf kalau laju tu bukan cara saya. Okay, boleh pergi ke Ustaz lain lah. Saya memang ajar sebiji tuan-tuan. Okey, tengok tuan-tuan. Bi'ahdillah. Dillah. Kalimah Allah sebelum dia baris bawah. Nampak tuan-tuan? Maka tuan-tuan kena baca dengan keadaan nipis. Faham? Ustaz, kalau nipis lah mana tebal? Tebal macam mana? Baris atas, baris depan. Tu je. Simple. Contoh tuan-tuan kalau baris depan. Contoh ni baris depan. Bi'ahdullah. Faham? Baris bawah je nipis. Kalimah Allah sebelum dia. Bila saya sebut sebelum, tolong take note belah kanan. Quran, bahasa Arab tuan-tuan, sebelum tu kanan. Bahasa Melayu je. Suka makan ikan. Sebelum perkataan ikan apa? Suka. Belah kiri. Kalau bahasa Arab tuan-tuan, belah kanan. Bahasa Arab mula belah kanan. Kanan, kiri, kiri. Kalau bahasa Melayu je, kiri, kanan, kanan. Saya suka makan. Makan sebelum dia suka belah kiri. Tapi kalau bahasa Arab, bila saya sebut sebelum tu belah kanan. Faham? Ustaz, tu pun Ustaz ajar ke? Ya, ada orang tu confuse. Dia ingat sebelum tu belah sini, kiri. Ustaz, sebelum tu kan baris atas. Itu selepas. Sebelum kalau bahasa Arab, belah kanan. Ni kalimah Allah sebelum belah kanan. Kena tahu Ni seasas-asas mungkin. Ada orang keliru, dia ingat sebelum tu belah kiri tuan-tuan. Ada, tuan-tuan jangan gelakkan. Saya tahulah. Okey, sebelum tu belah kanan. Selepas tu belah kiri. Dapat? Ini penting. Ini betul asas tuan-tuan kena tahu. Okey. Ya, dulu selalu salah. Nampak? Okay, tak apa. Dulu tak apa. Sekarang kita belajar sama-sama. Boleh? Okey. Bi'ahdillah. Settle. Bi'ahdillah. Bukan billah. Dillah. Nipis. Dillah. Nipis. Macam bismillah. Sebab kalimah Allah sebelum dia mim baris bawah. Clear?
Sebab tulisan Arab mula belah kanan kan Ustaz? Iyo. Cantik. Kenapa boleh berhenti sini Ustaz? Antara sebab dia sebab kalimah Allah. Dulu tak tahu, sekarang dah tahu. Alhamdulillah Cik Malah. Baik Cik Malah. Terbaik. Cik Malah orang Terengganu. Saya tahu lah kan. Dah lama Cik Malah. Bi'adillah kalimah Allah. Kenapa boleh berhenti sini Ustaz? Antara sebab dia sila salin. Sebab kalimah Allah. Kalimah Allah tu boleh berhenti. Dan sebab kedua, sebab selepas dia. Baru sebut selepas. Selepas tu adalah belah kiri. Selepas dia ada huruf waw. Jadi tuan-tuan boleh terus sambung. Boleh? Bi'ahdillah. Settle. Sambung. Wa aymanihim thamanan qalila. Berhenti sini. Cantik. Boleh? Wa aymanihim ni ya kan Ustaz? Dua harakat tak? Kan saya kata dua harakat tu kalau alif waw ya kosong, ni bukan kosong, dia tanda sukun. Tak payah dua harakat. Jangan baca wa ayma. Salah. Kalau kosong je tuan-tuan. Ni ada tanda. Pendek je. Wa aymanihim. Kenapa panjang? Sebab ada alif kecil tulis dua harakat. Dua H tu dua harakat. Tiru saya buat ni. Nanti tuan-tuan senang nak belajar. Malam sekarang saya tak ada kat rumah tuan-tuan tau. Kejap lagi pun saya tak ada kat rumah tuan-tuan. Tapi suara saya dan saya punya tulisan tuan-tuan tiru ni ada kat rumah tuan-tuan. InsyaAllah. Okay? Wa aymanihim. Him. Tanda sukun. Tanda sukun tuan-tuan jangan dengung. Faham? Dia bukan kosong, dia sukun. Sukun tu apa Ustaz? Sukun tu bukan tanda mati ke? Sukun mati benda sama. Sebenarnya ni bukan tanda mati. Ni tanda sukun. Sukun tu apa maksud dia? Sakana tu bertenang. Wa aymanihim thamanan, kan jumpa tu kan bertenang, tapi tak apalah, bahasa mudah faham. Tuan-puan nak senang ingat, sukun tanda mati dah cukup. Okey? Tak apalah, kita orang Melayu nak senang faham je. Yang penting ngaji betul. Tanda sukun, tanda mati. Tuan-puan jumpa, sebut betul-betul. Him. Aymanihim. Him. Jangan aymanihim. Salah, bukan dengung. No. Dia tak dengung tuan-puan. Dia jelas, izhar. Dia baca jelas. Okay? Wa aymanihim thamanan. Fa. Baca jelas kan Ustaz? Ya betul. Fa. Tengok lidah saya. Fa. Keluar hujung lidah. Tulis. Tulis tuan-puan. Tulis. Kena tulis ke Ustaz? Tulis. Saya tahu dah Cik nak tanya soalan tu. Kena tulis? Kena. Alah Ustaz, Cik kena tulis. Tak apa Ustaz, nanti tulis. Kan? Tak adalah dia cik-cik yang nak bagi alasan. Tulis. Keluar hujung lidah. Kan malam kan nak ulang gaji, saya tak ada malam kan. Okay. Ustaz teringat dulu ada kelas muqaddam kat RTM. Mau juga? Okay. Kena tulis tau. Aymanihim tha. Tha hujung lidah. Nanti barulah. Tak lupa. Thamanan. Okay, tuan-tuan, tengok ni. Tuan-tuan tengok ni. Tuan-tuan, nampak tak? Kenapa saya baca dengung? Tuan-tuan kena tengok benda ni. Sebab pertama, dia tanwin sengit, tuan-tuan. Tengok jari saya tunjuk benda. Tanwin sengit baris atas. Dengung. Jumpa sebelah dia tuan-tuan selain lam dan ra. Sabdu. Kalau jumpa lam dan ra sabdu, tak kisah dia tanwin sengit ke, atas tanwin sengit bawah ke, tanwin 99 ke, patutnya dengung. Jumpa lam dan ra sabdu, tak dengung. Dia akan masuk terus tanpa dengung. Yang ini tanwin sengit baris atas. Tuan-puan dengung sahaja, tak payah pening kepala, asalkan sebelah kiri dia
selain lam dan ra sabdu. Boleh? Clear tak ni? Dengung macam mana Ustaz? Dengung masuk. Tulis apa Ustaz? Dengung samar dua harakat. Ni formula dia. DS 2H. D dengung, S samar 2H 2 harakat. Thamanan qa. Thamanan qa. Tengok mulut saya. Thamanan qa. Thamanan qa. Thamanan qa. Nak pergi kepada huruf qaf tapi disamarkan. Thamanan qalila. Thamanan. Nampak tak? Mulut nak pergi pada qaf. Sebab sebenarnya memang nak sebut huruf qaf tapi disamarkan. Itu nama dia ikhfa. Ikhfa tu maksud dia samar. Maksud dia sembunyi. Apa yang kau sembunyikan? Sembunyikan nak pergi pada huruf qaf. Itulah jadi thamanan qalila. Boleh? Bukan izhar. Pan maryayam. Nama dia ikhfa. Sembunyi. Izhar itu jelas Pan maryayam. Ya? Tak apa betulkan. Sorry, tak apa Puan Maryam. Biasalah hari ni. Nanti kita betulkan. Okey? Kalian boleh buka apa Ustaz? Isnin ke Jumaat jam 11 suku pagi. InsyaAllah. Okey? Dah clear? Kenapa Ustaz berhenti qalila? Ya kosong tuan-tuan. 2 harakat jangan lupa. Tuan-tuan, la ni jangan lupa tahu. Ada ni ada lam alif. Alif 2 harakat. Okey tuan-tuan, qalila. Kenapa tak baca qalilan? Tuan-tuan kena ingat, tanwin baris atas. Tolong sulin. Salin dengan tulis, sulin begini. Tolong salin. Aduh, Ustaz ni pun tersyasyul. Tolong salin tuan-tuan, please. Ramai orang tanya saya. Tuan-tuan tengok jari saya, tengok mulut saya, tengok semua muka saya. Okey. Baik. Kenapa dibaca qalila? Tanwin baris atas. Tak kira dia selari ke, dia sengit ke, asalkan dia baris atas. Bila tuan-puan waqaf, buang satu tanda. Maksud dia apa Ustaz? Ini tanda baris atas. Bila waqaf, buang bawah ni. Jadi baris atas sahaja. Faham? Tanwin baris atas, bila waqaf, buang dia. Gugurkan dia. Hilangkan dia. Lenyapkan dia. Oh, marah mana Ustaz? Gurau lah, bagi senang faham. Thamanan qalila. Bukan qalilan, salah. Qalila. Kenapa la? Kenapa panjang Ustaz? Sebab ada alif. Lam alif. Dapat? Kalau tak ada alif ni Ustaz, pendeklah. Qalila. Tapi sebab ada alif. Qalila. 2 harakat. Berhenti buang satu tanda ya Ustaz. Betul Puan Nur Syikin. Baris tanwin baris atas only. Tanwin baris atas faqad. Bahasa Inggeris pun dah only, bahasa Arab dah faqad. Tanwin baris atas sahaja. Bahasa Melayu. Bahasa Cina apa tuan-tuan? Sahaja. 3 bahasa saya guna dah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Tanwin baris bawah Ustaz? Kan dah khabar baris bawah tak? Dari atas saja. Habis tu baris bawah macam mana? Baris bawah matikan terus. Syai'in jadi syai'. Syai'un jadi syai'. Mati terus. Kalau baris atas, syai'an jadi syai'a. Qalilan jadi qalila. Sama'an jadi sama'a. Boleh? Bina'an jadi bina'a. Kalau baca terus Ustaz, baca terus tanwin baris atas selari, maka dibaca jelas. Kalau baca terus tanwin baris atas selari, dibaca jelas. Kalau dibaca terus tak waqaf, kat sini nak baca terus,
tanwin baris atas dibaca jelas. 3 kali saya ulang. Kalau tak ada alif belakang dia macam mana Ustaz? Tak ada alif, maka secara automatik pendek. Qalila. Dapat? Kalau tak ada alif belakang tu Ustaz, tapi tanwin ni jadi satu je lah. Tapi jangan baca panjang. Qalila. Dapat? Qalila. Ni sebab ada alif jadi panjang. Qalila. Boleh. Tanwin baris atas bertindih dibaca jelas. Bertindih je tak cukup faham nanti puan. Bertindih itu dua-dua bertindih. Ini pun bertindih. Ini bertindih, ini pun bertindih. Kita panggil selari senang. Dia selari tuan-tuan. Satu lagi sengit, satu lagi selari. Macam itulah. Boleh? Ustaz guna Quran apa ni Ustaz? Ni Quran Waqaf Ibtidak Batal Lagu Biru. Boleh? Alhamdulillah. Clear teman? Selari baca jelas kalau sambung. Ya betul. Kecuali jumpa lam dengan ra sabdu. Kecuali jumpa lam dan ra sabdu. Ulang Ustaz selari dan sengit. Tanwin selari tuan-tuan kena baca jelas. Tanwin sengit dibaca dengung. Kecuali jumpa lam dan ra sabdu. Lam dan ra sabdu dijumpa belah kiri dia, automatik masuk dengan lam dengan ra tu tak payah dengung. Contohlah qalilan. Contoh sebelah ni adalah lam dan ra sabdu, dia akan jadi qalilal. Macam tu. Boleh? Clear? Clear ke tidak? Boleh? Boleh ke tidak? Faham ke tidak? Boleh? Clear? Jelas? Terang? Nyata? Macam hukum tajwid dah. Okey, dapat? Faham. Alhamdulillah, faham sangat. Faham, jelas, faham. Clear. Faham, Alhamdulillah, insyaAllah, jelas. Alhamdulillah, okey? Beres Ustaz. Okay, sambung tuan-tuan. Jom. Sikit kita berikan. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Berhenti sini. Okey? Mana baca dia? Ulaika la Kenapa waw ini dibaca pendek? Kenapa waw baca pendek? Sebab waw ni tuan-tuan. Dah siapa pula ni? Why am I invite this? Assalamualaikum. Zafran. Bazli. Oh, Bazli. Zafran. एक जना ताला एक जना झाड़ू बस एक जना जाओ यार बस Bazli. Right. Kata kan ni Mas? Siapa pula masuk ni? Ya, padat. Ni siapa pula masuk ni? Aduh. मेरे भाई उस जगह 700 मानो सोया और इनवाइट दिस Dia yang masuk. come my side Ustaz mana tahu ni? Riamune will come Ni Arab mana pula ni Islam ना ये तो हमारे मायने लाइफ उसके La nahtajul আমি বড় একটা mal ওয়েলকাম kay nazdada ও বলে যারা আসো jamala. বাংলাদেশি যদি থাকে থাকো সব আমার পাশে আসো ইয়া ওয়েলকাম Aduh. যত বাংলাদেশি Ni আছো apa lah dia ইন্ডিয়ান আছো masuk ni? পাকিস্তানি আছো সব আমার Allah ya পাশে আছো Rabbi ya Karim. Allah. Kejap tuan-tuan Dia Tuan-tuan Bazli, jangan risau Bazli. Sementara tu kita tengok dulu apa. Dia nampak ustaz ke tu? Apa tu apa yang dia cuba buat tu? Dia nak zikir? Yeah, thank you for follow.
Guys, everyone follow me. Everyone follow me. Apa dia buat ni ha? Mana dia tak tahu Ustaz dia? Dia faham logat Negeri Sembilan tak? ये वस्तु है कहाँ से? Aduh. Follow me. Follow me. Follow me. Tahu mana Titanic tengok? welcome. Dah lagi Ustaz. Mehdi भैया welcome. Aduh, hai. কি অবস্থা মেহেদি হাসান ভাই? ভালো আছেন? Oh, thank you so much, Laila Omar. Guys, everyone, please follow me. Everyone, follow me. I am new host. Everyone, follow me. Everyone, follow me. Laila Omar, thank you so much. I beg your follow, okay? Laila Omar. Saima Hassan, welcome. Guru Eka, welcome. Lupa lah macam mana itu. Apa dia? Lupa lah. Tekan ni ya. Dekat ustaz ni tu. Okay, bhai. Do your legs. Isma, welcome. Thank you so much. Lens Bizu. Dishu, thank you. Dia kena keluar dulu ke sini. Kan? Dia sini kena keluar. Sebab itu dia ada layout tu. Sekejap aku tulis. Dengar tak? Test. Sama dengar tak? Tak boleh remove. Tak boleh remove sama. Boleh tak ni? Tu. Dia dah ni. Okey. Sebab dia yang masuk. Mantap. Okey, dengar. Aduh. Terima kasih Cik dan Amika. Ha? Tak, sebab dia sendiri kena left tadi. Dia tak left, so Oh ni dia left ah. dia dah left sendiri. Tapi dah pasal tutup kan. Saya dah tutup request allow tu. Oh ya? Yeah? Okay, thank you Bas. Aduh. Dah hantar dia ke bulan dah. Aduh. Pak Arab mana lah? Bas tu, Bas. Tutup pintu ya. Kelakau ah. Thank you Basli. Alhamdulillah tuan-tuan. Dah okey dah, mak dia dah jemput balik. Golak budak-budak ni tuan-tuan. Saya pun tak tahulah harap mana tu tuan-tuan masuk. Apa dia nak entah. Aduh, thank you Basli. Ni Bas dah tutup dah tuan-tuan. Lepas ni tak boleh masuk dah. Kotak-kotak apa semua ni kan. Dia minat kat ustaz. Kau tengok pasal engkau dah tinggal 500 lebih je orang tengok. Aduh, hai. Ustaz takut pula. Bukan saya takut. Masalah saya tak tahu macam nak keluarkan dia. Tak apalah, Bas dah keluarkan. Dia keluar sendiri. Dia nak follower Ustaz. Alah, kau nak follower, kenapa kau masuk dalam aku ni? Ada. Dah teman sambung sikit lagi teman Jom fokus mana tadi? Ulaika la tuan-puan pendek. Kenapa pendek tuan-puan? Sebab waw ini ada simbol kosong.
Tuan-puan, waw bukan waw kosong jadi dia pendek. Laika. Tuan-puan, nampak tak simbol ombak ni? Simbol macam ombak ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ombak macam tu ataupun misai macam tu. Jumpa dengan hamzah tuan-puan, 4 atau 5 harakat. Settle. Okey, jumpa tuan-puan 4 atau 5 harakat. Settle. Boleh? Ula 4 atau 5 boleh tuan-puan. Ulaika la. Kenapa la panjang? Sebab ada alif kosong 2 harakat. Alif kosong ni ustaz? Ya, lam alif adalah gabungan lam dan alif. Faham? Sebab tu lam alif bukan 1 harakat Lam alif 2 harakat. Sebab gabungan lam dan alif. La 2 harakat. Boleh? Ulaika la khala. La tuan-puan ada alif kecil, tulis 2 harakat. Abang nampak huruf kha? Macam ni sebutan kha? Semalam saya dah ajar. Kha. Jangan muncung. Dia bukan kha. Dia kha. Relax dia. Kha. Bukan kha. Khalaqalahum. Kha. Bukan kha. Bukan kha. Tulis tuan-puan. Saya nak tuan-puan tulis nota kat tepi ni. Tulis. Paksa kan? Yo memang paksa tuan-puan. Tuan-puan kena tulis. Jangan muncung tulis. Jangan muncung. Bukan KHA. Tuan-puan, dia bukan kha. Khalaqa. Salah. Dia bukan kha. Dia kha. Jangan muncung. KHO tak muncung. Kha. Bukan mulut sikit. Kha. Khalaqalahum. Kha. KHO. Tulis. KHO tak muncung. Khalaqa. Qaf pun sama tuan-tuan. Baris atas QO. Jangan muncung. Kha tak muncung. Qa tak muncung. Qa. Tengok mulut saya. Kha bukan kho. Qa bukan ka. Bukan ko. Faham? Khalaqa. Tengok mulut saya. Mulut. Tengok mulut saya. Khalaqa. 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 Bukan ko. Khalaqa. Boleh? Lahum fil akhirah. Lahum. Kenapa baca tepat hum matikan betul? Sebab ada tanda sukun. Dia bukan kosong, tak dengung. Fil akhirah. Kenapa fil? Kenapa tak baca fil? Kan ya kosong ni ustaz. Tuan-puan, bila jumpa hamzah wasal, ya ni pangkah, hamzah wasal pangkah. Ingat, alif, waw, ya kosong. Jumpa hamzah wasal sebelah kiri dia. Jumpa tu sebelah kiri Jumpa hamzah wasal sebelah kiri dia, pangkah alif, waw, ya kosong itu. Pangkah hamzah wasal itu. Terus fa ni baris bawah fi masuk dengan lam. Nampak? Fil akhirah. Kenapa a panjang? Kenapa a ni panjang? Saya baru jumpa Ustaz hari ni. Tuan-tuan masuk hari Isnin hingga Jumaat jam 11 suku pagi. Okey? Puan Siti Fauzia. Akhirah. Kenapa a panjang? Sebab hamzah berada sebelum alif. Nampak? Ni hamzah sebelum alif. Hamzah sebelum alif. Hamzah sebelum alif. Kalau hamzah ni betul-betul di atas alif, maka hamzah pendek. Hamzah berada sebelum ataupun di tengah-tengah di antara lam dan alif, maka hamzah 2 harakat. Salin. Biasa pukul berapa saya baru masuk? Isnin hingga Jumaat jam 11 suku pagi. Okey? Boleh follow kita tau. Kalau belum follow, boleh tekan button tambah tuan-tuan. Follow kita Isnin hingga Jumaat jam 11 suku pagi. Jumpa tak tuan-tuan? Fil sebab hamzah ni berada di tengah-tengah di antara lam alif.
Kalau Hamzah betul-betul letak alif, Hamzah pendek. Tapi dia berada sebelum tengah-tengah. Fil akhirah. Boleh? Boleh. Khirah. Tuan-tuan, ta marbutah bila nak matikan, dia akan jadi huruf hish. Akhirah. Bukan akhirat. Bukan. Dia bukan huruf T. Huruf T tu tuan-tuan adalah huruf ta buka. Huruf ta marbutah. Apa nama dia ni Ustaz? Nama dia adalah ta marbutah. Ta marbutah bila waqaf jadi huruf hish. Fil akhirah. Rah akhirah. Boleh? Clear. Boleh teman? Okay, kita berhenti dulu kat sini. Dah pukul 12. Tadi Pak Arab mana tak masuk ganggu kita. Okay, kita berhenti tuan-tuan. InsyaAllah esok kita sambung tuan-tuan. Kita habiskan. Okay, tuan-tuan boleh tanda dulu di sini. Ni semua Pak Arab tadi punya pasal. Tak apa teman, Bazli dah tolong tutupkan dah. Apa ke nama dia? Orang nak masuk-masuk kotak kita ni, Bazli dah tolong tutupkan dah. Okay? Alhamdulillah. Ustaz, di Facebook dengan YouTube ada tak? Saya nak save. Di Facebook insyaAllah kita akan masukkan tuan-tuan. Kita akan masukkan di Facebook. Tahu? Sorry tuan-tuan, tadi ada dekat 10 minit tuan-tuan. Pak Arab mana tadi dah, saya pun tak tahu. Okay? Esok kita sambung tuan-tuan pada ayat 77 tapi kat sini. Okay? Boleh tuan-tuan Terima kasih Ustaz. Faham sangat ilmu dari Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan ilmu daripada saya lah. Saya hanya menyampaikan sahaja dengan cara saya. Boleh? Okey teman, boleh screenshot. Sampai tu kita baca sikit. Teman nampak tak semua kat sini? Nampak tak? Boleh screenshot tak teman kalau macam ni? Boleh? Boleh? Jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Dapat? Okey? Boleh? Lagi sekali. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Dapat? Okay, kita berhenti situ. Boleh teman, nanti kita sambung esok pada sini wala yukallimuhumullah sehingga habis insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, mak ayah, abang kakak, atuk, wan saya sekalian yang sedia hadir bersama-sama dengan saya. Terima kasih tau support kita bersama-sama. Minta maaf tuan-tuan tadi ada gangguan. Pak Arab mana masuk saya pun tak tahulah. Okey. Apa FB Ustaz? Nama sama je tuan-tuan, Ustaz Aidil juga. FB saya nama Ustaz Aidil, TikTok pun nama Ustaz Aidil. Senang tuan-tuan nak cari saya. Sebab nama saya memang Aidil. Nama saya Muhammad Aidil bin Ridwan. Tuan-tuan cari je tuan-tuan TikTok saya Ustaz Aidil, FB pun Ustaz Aidil. Alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih kepada 700 lebih mata yang memandang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau rasa kelas-kelas daripada saya, daripada SQA, daripada saya Ustaz Aidil bermanfaat, tuan-tuan dan puan-puan, ada ulangan tak Ustaz? Ada, kita akan masukkan dalam Facebook kita lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau rasa bermanfaat, rasa seronok, rasa best, happy, tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsikan live kita ni, bagi tahu mereka jadual kita Isnin hingga Jumaat jam 11 suku pagi. Okey? Kenal Ustaz ketika bersama Ustaz lah. Alhamdulillah. Cuma sekarang saya tak live bersama Ustaz lah tuan-tuan Saya gerak sendiri. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa, siapa belum follow saya, boleh follow saya Ustaz Aidil, TikTok Ustaz Aidil, Facebook pun Ustaz Aidil. Tuan-tuan follow saya. InsyaAllah tuan-tuan banyak lagi kelas-kelas. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kuliah-kuliah bermanfaat insyaAllah kita akan jalankan bersama-sama. Tuan-tuan masuk pada jam 9.30 pagi tau.
Kita bermula pada jam 9.30 pagi untuk kelas kita pagi. Lepas tu tuan-puan, kita sambung pukul 11 suku. 11 suku kita sambung untuk Iqra' tilawah dan tajwid sampai pukul 12. Okey, lepas tu tuan-puan kita rehat. Petang insya-Allah kita sambung untuk solat pada kitab pula mudah-mudahan. Okey, kalau tak dapat live ustaz rasa susah hati, alah Acik kan misal jangan macam tu, risau saya. Okey, insya-Allah doakan saya semoga terus sihat, semoga kekal kita dapat kongsi ilmu bersama-sama. Terima kasih tuan-tuan, terus support saya terus support saya. Nanti saya nak keluarkan produk, tuan-tuan beli, jangan lupa tau. Okey. Insya-Allah tuan-tuan. Kita jualkan produk ni tuan-tuan. Apa nama tu? Kelas Akses Iqra' tuan-tuan. Pada Iqra' 1 hingga 6 tajwid saya mengajar. Senang tuan-tuan. Tuan-tuan beli tu nanti kita jual. Tuan-tuan beli, tuan-tuan boleh tengok rakaman kita. Okey, saya masukkan dalam tu semua. InsyaAllah teman. Okey, teman terima kasih. Terus hadir support saya bersama-sama. Mudah-mudahan terima kasih hampir 700 lebih mata yang memandang saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita teman. Teman saya minta maaf kalau ada salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran bahasa saya, kata saya. Kita jumpa lagi teman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom baca doa. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau teman kita jumpa lagi. Mohon maaf daripada saya Ustaz Aidil atas segala salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran bahasa kata dan sebagainya. Jumpa lagi teman. Insya-Allah jam 3 petang jam lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi. Assalamualaikum.